Semua kenderaan berat wajib pasang speed limiter. Mungkin ini akan jadi undang-undang baru di Malaysia lepas ni. Speed limiter ni bukan satu teknologi baru. Benda ni dah lama diwajibkan dekat Jepun, UK dan jiran kita Singapura. So, apa function dia? Katakanlah syarikat bas Abu pasang speed limiter ni dekat bas dia dan letak speed limit 80 km sejam. Maknanya, sekuat mana pun pemandu syarikat mereka tekan pedal minyak, bas dia tak akan jalan lebih laju daripada 80 km sejam. Di UK, speed limit untuk kenderaan berat adalah 90 km sejam. Di Singapura lagi strict, hanya 60 km sejam je. Tetapi, langkah untuk wajibkan speed limiter ni ada challenges dia juga. Antara challenge yang paling besar adalah perangai manusia. Contohnya tahun lepas, seorang owner syarikat bas di Singapura didapati bersalah sebab bas dibawa laju lebih 60 km sejam. Mungkin you tertanya, bukan ke speed limiter tu automatik akan sekat kelajuan bas? Sepatutnya, ya. But owner syarikat bas ni guna seorang mekanik untuk tipu masa ujian kenderaan. Caranya, dia activate speed limiter sebelum inspection. Tapi semua tu wayang je. Lepas dah lulus ujian, dia akan matikan balik alat speed limiter tadi. Tapi in the end, dua-dua pihak kantoi. Sebab ada orang report mereka kat Biro Siasatan Amalan Rasuah Singapura. Nasib baik ada orang jujur yang berani report. So ada dasar pun tak semestinya efektif kalau budaya rasuah masih kuat. Tak ada penguatkuasaan yang ketat. Dan perangai manusia pun tak berubah. Sebab itulah masalah pemandu bas atau lori bawa laju ni masih kerap berlaku di Malaysia. Sebenarnya, kita dah ada pun garis panduan untuk semua kenderaan berat yang manufactured lepas tahun 2015 supaya install speed limiter. Tapi nampaknya pelaksanaan masih belum atasi segala loophole yang ada. Contohnya dalam nahas digerik hari tu. Bas yang aksiden tu bas lama, tahun keluaran 2013. Jadi speed limiter tak diwajibkan. Tapi katakanlah tu bas baru. It still doesn't guarantee pemandu atau syarikat bas takkan modify dan temper speed limiter tu macam dekat kes Singapura tadi. Jadi alang-alang kita wajibkan segala jenis garis panduan, kita wajibkan juga penguatkuasaan yang ketat dan hukuman yang berat untuk pesalah without compromise. You know, some jobs just can't have bad apples. Not anymore.